5 bulan kot. 5 bulan? Masa puasa pun kita training juga. So kita start training macam pukul 3, train sampai iftar, lepas tu terus buka puasa. Memang koyak. Sama-sama koyak. Memang koyak. Okay, first of all, memang rasa bersyukur sangat. Sebab saya rasa ni rezeki yang besar untuk saya sebab saya baru lagi dalam filem ni. Lepas tu dapat pun dengan skop pula. Syafiq Yusof, Abilaj, Bang Shahnaz, Syukri, semua like betul-betul like big battalion of actors. So first of all bersyukur. Lepas tu baru masuk dalam skrip, lagi best. Sebab watak yang diorang buat untuk setiap karakter memang power. Setiap karakter ada interlink dengan dia punya plot twist. Bukan macam ni setakat berdiri kat belakang dia, ni setakat isi kuota ke, bukan macam tu. Memang setiap watak ada dia punya maksud, ada kenapa sebab dia ada dalam filem ni. So I felt like okay, benda tu penting lah sebagai pelakon. Saya rasa bagus dan bersyukur dapat watak tu. Ya, dan awak terlibat dengan aksi lah. Betul. Ada gaduh-gaduh semula, lawan-lawan semula. Ada. Kalau lawan betul-betul lah. sebab awak cakap tadi ini terlibat dengan the battalion of actors yang hebat-hebat ni. Kalau lawan betul-betul, awak rasa siapa paling kuat ni? Saya rasa kita punya stunt director Ubay. Dia lah menang. Dia kan? Sebab dia tahu semua koreo kita. Tapi memang Irfan ada basic. Tak ada. Sebenarnya saya tak pernah buat filem aksi penuh macam ni. Buat pun sikit-sikit je lah. So it was a bit difficult for me masa training sebab benda tu semua basic and baru untuk saya. But macam pelakon lain, contoh macam Abang Shahnaz ke Syafiq, diorang dah pernah pelakon dalam filem-filem macam tu. Tapi training tetap sama. Walaupun saya baru, diorang senior, tak ada beza. Kita orang punya training memang sekali, memang sama. Kita rehearsal satu scene tu, saya rasa lebih 100 kali dah kita training. Dalam 3 bulan tu. Sebab saya rasa Irfan ada dalam 1-2 sequence je dalam movie ni. Tapi training saya untuk 3 bulan tu almost every day I buat balik benda yang sama. Because dia nak yang muscle reflex. Dia memang kita dah tahu apa kita nak buat. Dan lagi satu, team defenders ni dia orang make sure pelakon selamat. Sebab fighting ni bila ada pelakon dengan pelakon, kita boleh cederakan dia. So dia orang make sure kita selamat lah.